6 tahun lepas, gold bar 50 gram ini dibeli dengan harga RM8,890. Hari ini, jika gold bar 50 gram ini dijual, tuan-puan akan dapat bayaran bersih sebanyak RM18,265. Keuntungan sebanyak RM9,375 ataupun 105.5%. Maka keuntungan secara purata adalah sebanyak 17.6% setahun selepas tolakan spread. Keuntungan ini jika dibandingkan dengan dividen ASB secara purata untuk 6 tahun adalah sekitar 5.26% setahun sahaja. Simpanan dalam bentuk emas bukan sahaja lebih menguntungkan, tetapi ia juga mengekalkan nilai simpanan tuan-puan. Berbanding dengan simpanan di ASB, walaupun tuan-puan masih dapat keuntungan daripada dividen, tetapi nilai tersebut masih belum ditolak dengan kadar inflasi sekitar 2.5 ke 3.5% setahun. Tuan-puan masih boleh menyimpan di ASB terutamanya untuk simpanan 3 bulan kecemasan dan perbelanjaan yang akan digunakan dalam masa 2 tahun. Simpanan yang tuan-puan tidak akan guna lebih dari 2 tahun lebih sesuai disimpan dalam bentuk emas. Jadi bagi sesiapa yang ingin mengalihkan sebahagian dari simpanan di ASB atau KWSB mahupun tabung haji ke dalam bentuk emas fizikal, tuan-puan boleh rujuk pin video saya untuk langkah mudah daftar Ekonomas dan nanti saya akan bantu tuan-puan cara terbaik menabung emas di Public Gold sesuai dengan bajet tuan-puan.